Empat remaja perempuan masuk kerja macam biasa dekat satu kedai yogurt. Diorang cuma nak habiskan shift je. Lepas tu balik ke rumah. Malam tu nampak macam biasa je. Tak ada apa-apa yang pelik pun berlaku. Tapi bila kedai tu terbakar tengah malam, bomba datang untuk padamkan api dan masa asap mula reda, diorang terjumpa sesuatu. Hai guys, King kembali lagi dengan satu lagi kisah misteri dan mengerikan. Kali ni King nak share story berkaitan salah satu kes jenayah paling tragis yang pernah gegarkan Amerika Syarikat. Tapi ni bukan kisah kehilangan biasa, bukan juga pembunuhan senyap-senyap. Ini kes yang betul-betul menyayat hati dan dalam masa yang sama dipenuhi dengan persoalan, keraguan dan kesilapan dari awal sampai ke hari ini. Kes ni dikenali sebagai The Yogurt Shop Murders. Kejadian ni meragut nyawa 4 remaja perempuan dalam keadaan yang sangat kejam. Dan walaupun dah berlalu lebih 3 dekad, kes ni masih tak ada penutup yang jelas. Pembunuh sebenar masih bebas dan keluarga mangsa masih menunggu jawapan. Kalau korang jenis yang kurang minat dengan cerita yang penuh misteri dan tak ada penutup yang jelas, korang boleh skip video ni dan explore je video Kim yang lain. Ada banyak lagi story yang menarik yang mungkin lebih kena dengan selera korang. Berbalik dengan kes ni, mangsa dalam kes ni ialah 4 remaja perempuan yang masih muda dan tengah enjoy hidup diorang. Antaranya Jennifer 17 tahun, Sarah 15 tahun, adik kepada Jennifer, Eliza 17 tahun, Amy 13 tahun yang paling muda antara diorang lah. Jadi pada malam tu, Jennifer dengan Eliza memang tengah kerja shift malam dekat kedai yogurt tu. Sarah dengan Amy pula cuma datang temankan je. Biasalah budak-budak kalau tak ada apa nak buat, lepak tempat kerja kakak, borak-borak, tunggu habis shift, lepas tu balik sama-sama. Tapi apa yang jadi malam tu, tak ada siapa pun jangka malam yang nampak biasa tu akan jadi malam terakhir untuk diorang berempat. Kes ni jadi pada malam 6 Disember 1991. Ada satu kedai yogurt nama dia I Can't Believe It's Yogurt. Malam tu diorang tengah bersiap nak tutup kedai. Mula-mula semua okey je, macam hari-hari biasa. Tak ada benda pelik pun berlaku. Masa tu pelanggan yang terakhir keluar lebih kurang pukul 11 malam. Lepas tu diorang kemas apa yang patut, kira duit, tutup lampu dan kunci pintu lah macam biasa diorang buat. Tapi dalam beberapa minit je, kedai tu terus terbakar dan 4 orang perempuan tu mati dalam keadaan yang mengerikan. Lebih kurang pukul 11.47 malam, ada orang buat panggilan kecemasan. Dia nampak asap naik dari satu kedai yogurt dekat kawasan tu. Waktu ni, api pun makin besar dan mula kelihatan dari luar. Bomba sampai dalam beberapa minit lepas tu terus bertungku lumus nak padamkan kebakaran tu. Masa bomba berjaya kawal api dan masuk ke dalam, suasana dalam kedai tu dah lain macam. Gelap, penuh abu dan berbau hangit. Tapi yang paling mengejutkan bila diorang sampai ke bahagian belakang, diorang tak sangka akan jumpa 4 mayat rantung dalam tu. Jadi 4 mayat gadis remaja tu terbakar dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ada yang ditemui dalam keadaan berikat, ada yang kena tembak dan semuanya hangus. Bukan setakat mati, tapi cara diorang mati tu tak sanggup nak bayangkan. Amy antara yang dijumpai. Umur dia baru 13 tahun, masih budak sekolah. Tapi dari hasil siasatan awal, dia dipercayai masih hidup masa api mula merebak. Korang bayangkan, dia masih hidup tapi dalam keadaan lukanya, bila api pun mula merebak seluruh kedai, dia kena tembak 2 kali. So, apa yang bomba jumpa malam tu bukan sekadar kebakaran biasa. 4 remaja perempuan semuanya masih muda, semuanya tak ada salah apa pun. Tapi malam tu, diorang jadi sasaran dan cara diorang dibunuh memang tersangat-sangat kejam. Masa tu, semua dah jelas ini bukan kes kecil, bukan kemalangan, ini satu pembunuhan yang kejam. Masalah mula timbul masa tempat kejadian tu tak dijaga dengan betul. Ramai sangat keluar masuk, ada bomba, ada polis, ada orang awam yang nak tengok, siap. Ada media pun datang awal-awal lagi. Sepatutnya tempat tu dikawal ketat, tapi bila dah ramai sangat, susah nak pastikan semua bukti kekal macam asal. Ada yang dah tercemar, ada yang mungkin hilang dan ada bukti yang langsung tak sempat dikutip. Bila benda penting macam tu tak dijaga, siasatan pun mula jadi susah lah. Polis waktu ni memang pening nak handle kes ni. Diorang pun tak tahu nak mula dari mana, so diorang cuba fikir, adakah ni rompakan, serangan seksual, dendam atau memang pembunuhan rawak. Jadi diorang mampu teka-teki je sebab diorang pun tak dapat nak pastikan apa yang jadi malam tu. Ramai yang disoal siasat, ada yang kena tahan sekejap tapi lepas tu terpaksa dilepaskan sebab bukti tak cukup kuat. Kes tu jalan perlahan sangat, bertahun-tahun siasat tapi satu pun tak sangkut. Pada tahun 1959, kes ni tiba-tiba jadi panas balik. Polis umum diorang dah tahan 2 lelaki iaitu Michael Scott dan Robert Springsteen. Tapi sebenarnya sebelum tu dah ada 4 orang lelaki yang pernah ditahan termasuk diorang berdua. 2 lagi ialah Maurice Pierce dan Forrest Wilburn. Jadi Maurice pernah
dijadikan suspek utama sebab polis jumpa pistol dengan dia beberapa hari lepas kejadian. Tapi ujian balistik tak dapat sahkan kaitan, jadi dia dibebaskan. Forrest pun sama, disoal siasat tapi tak didakwa sebab bukti tak cukup. Yang betul-betul dibawa ke mahkamah cuma Michael dan Robert sahaja. Polis kata diorang mengaku masa soal siasat, tapi bila pengakuan tu keluar, ramai terus persoalkan sebab dari cara diorang cerita memang nampak ada yang tak kena. Diorang cakap polis tekan diorang gila-gila, ada unsur ugut, ada tekanan mental. Sampai satu tahap, diorang cuma ikut je apa polis nak dengar sebab dah tak tahan nak hadap lagi. Yang lagi pelik tu, masa diorang dituduh, tak ada satu pun bukti fizikal yang kaitkan diorang dengan tempat kejadian. Tak ada cap jari, tak ada saksi yang betul-betul nampak diorang dekat situ. Tapi disebabkan ada pengakuan, diorang tetap kena dakwa juga. Beberapa tahun lepas tu, bila teknologi DNA makin maju, polis uji semula bukti dari tempat kejadian termasuk sampel yang dulu tak boleh dianalisis, dan masa keputusan keluar memang semua orang terkejut. DNA yang ditemui langsung tak sepadan dengan Michael, tak sepadan dengan Robert juga, dan tak sepadan juga dengan sesiapa pun daripada 4 orang yang pernah disyaki sebelum ni. Masa tu orang terus tanya balik, kalau bukan dorang, siapa sebenarnya yang bunuh 4 gadis tu? Disebabkan DNA tu langsung tak padan dengan mana-mana suspek termasuk Michael dan Robert, mahkamah akhirnya terpaksa batalkan hukuman terhadap diorang berdua. Waktu ni ramai rasa lega sebab dari awal lagi ramai yang tak yakin dengan pengakuan diorang. Cara diorang mengaku pun macam ada yang tak kena, nampak macam dipaksa, bukan datang dari diorang sendiri. Tapi walaupun diorang dah dibebas, itu tak bermaksud semuanya dah selesai. Sebenarnya makin banyak benda jadi tanda tanya sebab pembunuh sebenar masih tak dapat dikenali pasti, masih bebas dan tak ada sesiapa tahu siapa dia, dekat mana dia atau kenapa dia buat semua tu. Jadi kes ni masih tergantung dan bagi keluarga mangsa, penantian untuk dapat jawapan sebenar tu belum berakhir. Kes ni bukan sekadar satu cerita sedih pasal 4 nyawa yang terkorban, tapi lebih daripada tu, kes ni jadi bukti betapa sistem keadilan boleh gagal bila benda asas macam bukti dan siasatan tak dibuat betul-betul. Dari awal lagi tempat kejadian tak dijaga, siasatan pun dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Polis pun nampak lebih sibuk nak cepat tutup kes ni daripada betul-betul cari siapa yang bersalah. Dan bila tu yang jadi, inilah akibatnya. Kes tergantung, orang tak bersalah kena tuduh, bukti hilang hala tuju dan sampai sekarang pembunuh sebenar masih bebas. Jadi Kim rasa cukup sampai sini untuk story hari ni. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Banyak lagi kisah misteri yang tengah tunggu masa nak dibongkar. Dan jumpa lagi kita di video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.